Kata hubung tahun 3. Kata hubung ialah perkataan yang berfungsi untuk menghubungkan dua binaan ayat atau lebih sehingga membentuk ayat majmuk. Ayat majmuk ialah ayat yang terdiri daripada dua atau lebih ayat tunggal. Dua ayat tunggal atau lebih digabungkan dengan kata hubung seperti dan, serta, atau, sambil dan sebagainya untuk membentuk ayat majmuk. Contoh kata hubung dan, atau, sambil, kerana, yang, untuk, bahawa, tetapi, hingga, kalau, lalu dan banyak lagi. Dan digunakan untuk menghubungkan dua unsur yang sama. Contoh ayat, Imran dan Hasan ialah sahabat baik. Atau menunjukkan pilihan. Contoh ayat, kamu hendak minum susu atau kopi? Lalu digunakan untuk menghubungkan dua perkara. Contoh ayat, lalat gemar menghurung kawasan kotor lalu hinggap di atas makanan. Kerana digunakan untuk menyatakan sebab. Contoh ayat, manusia perlu berwaspada dengan lalat kerana lalat boleh membawa penyakit. Tetapi, untuk menunjukkan sesuatu perkara yang berlawan atau berlainan. Contoh ayat, Razman rajin belajar tetapi adiknya malas. Kecuali, untuk menunjukkan kekecualian. Contoh ayat, semua murid ke sekolah hari ini kecuali Aisyah. Untuk ditentukan disediakan khas bagi sesuatu atau seseorang. Contoh ayat, kek hari jadi itu untuk kakak. Tahniah kerana telah menamakan sesi pembelajaran kali ini. Terima kasih, jumpa lagi.